أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah. Minta maaf sahabat-sahabat sekalian, tuan-tuan dan puan, hari ni lewat sikit sebab semalam kita dah tak buat kuliah subuh. Jadi untuk pagi ni saya kira kena buat jugalah, kena buat, mengambil berkat pagi hari Jumaat. Saya kira kita kena buat juga kuliah subuh pada pagi ini untuk kita menyambung pengajian kita di dalam kitab Hisnul Muslim. Kitab Hisnul Muslim, perisai bagi orang-orang Islam yang membicarakan berkenaan dengan zikir, doa-doa. Dan kita masih lagi pada tajuk dan bab yang membahaskan berkait dengan kelebihan zikir yang disebut di dalam Al-Quran. Apa agaknya faedah kelebihan yang kita akan dapat sekiranya kita berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Dan kita telah bicarakan kelebihan dua ayat Al-Quran yang pertama yang disertakan oleh muallif kita, penulis kitab kita, Syekh Sa'id Al-Qahtani rahimahullah, di mana pada pertemuan kita yang lalu kita bahaskan bagaimana perintah Allah Subhanahu Wa Taala supaya orang-orang beriman ini ingat kepada Allah, zikir kepada Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 41. Dan kita dah bahaskan panjang dah berkait dengan ayat tersebut. Jadi pagi ini kita sambung lagi, di mana pada bab dan perbahasan kelebihan zikir ini, penulis pengarang kitab kita meletakkan surah ayat daripada surah ayat daripada surah Al-Ahzab juga, tapi ayat 35. Al-Ahzab juga tapi ayat 35, surah yang sama. Baik, qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ani wa iyyakum fi darain amin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wadh-dhakirin Allah katsiran wadh-dhakirati a'adda Allah lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Dan orang-orang lelaki yang mengingati Allah dengan banyak, wadh-dhakirat, dan orang-orang perempuan yang mengingati Allah, a'adda Allah lahum, Allah Subhanahu wa taala akan sediakan buat mereka maghfiratan wa ajran 'azima. Allah Subhanahu Wa Taala akan sediakan buat mereka keampunan serta ganjaran yang sangat besar. Baik, ini ayat yang ketiga yang diletakkan oleh penulis kita di dalam kitab Hisnul Muslim. Di dalam kitab Hisnul Muslim, perisai ataupun perlindungan daripada untuk orang-orang Islam. Apa dia? Di mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut pada ayat yang ketiga yang diletakkan sebagai ayat yang menceritakan tentang kelebihan zikir ini, ialah Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan ganjaran, menjanjikan keampunan, menjanjikan ganjaran yang besar kepada siapa? Kepada mereka yang adz-dzakirin Allah katsiran wadz-dzakirat. Orang-orang lelaki yang berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan zikir yang banyak, yang ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan ingatan sebanyak-banyaknya, sama ada lelaki ataupun perempuan. Kedua-duanya kata Allah Subhanahu Wa Taala, a'addallahu lahum, Allah Subhanahu Wa Taala menyediakan buat mereka maghfiratan wa ajran 'azima, keampunan dan ganjaran yang sangat besar. Maknanya daripada
Pagi ini, kawan-kawan sahabat-sahabat sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala daripada ayat ini menceritakan kepada kita tentang kelebihan zikir itu sendiri. Fadilat zikir itu sendiri. Apa dia? Fadilat zikir, kelebihan zikir, sama ada baik lelaki atau perempuan, bila mana mereka ini berzikir, ingat pada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Bangun pagi-pagi, ingat Allah. Masuk bilik air, ingat Allah. Ambil wuduk, semayang, ingat Allah. Habis semayang, nak makan, ingat Allah. Nak pergi kerja, ingat Allah. Dan ini dari sebalik ingatan-ingatan kita menautkan hati-hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu, kita terjemahkan, kita zahirkan dengan doa-doa, zikir-zikir. Bangun pagi-pagi, bangun baca doa tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kemudian masuk bilik air, baca doa lagi, alhamdulillah, Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith. Maka bila kita terlalu banyak mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, baik lelaki ataupun perempuan, kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat surah Al-Ahzab ayat 35, yang penulis kitab kita ini letakkan sebagai ayat yang ketiga bagi membahaskan berkenaan tentang kelebihan zikir. Allah Subhanahu Wa Taala kata kepada mereka-mereka ini yang mengingati Allah Subhanahu Wa Taala dengan ingatan yang banyak, yang berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan zikir yang banyak, Allah akan sediakan untuk mereka maghfiratan, keampunan, wa ajran azima, serta ganjaran yang sangat besar. Dua perkara untuk mereka-mereka yang mengingati Allah, yang berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mendapat pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala, dan mendapat ganjaran yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tak sebut dalam ayat ini apa jenis ganjarannya. Allah tidak khususkan. Maka kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala, bila mana kita membaca ayat-ayat Al-Quran yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut di dalam firman-Nya, bila Allah Subhanahu Wa Taala tidak spesifikkan apa jenis ganjaran yang Allah Subhanahu Wa Taala nak beri kepada hamba-hambanya ini, maka kita dalam kepala kita kena ingat bahawasanya ganjaran-ganjaran itu sudah pasti sesuatu yang besar, sesuatu yang tidak ada sempadan. Tidak ada sempadan. Macam dalam puasa kan, puasa Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam satu hadis qudsi bahawasanya puasa ini untuk aku, kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa ana ajzi bih, dan akulah yang akan memberi ganjarannya, akulah yang akan sendiri kira berapa pahala yang aku nak bagi. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala sendiri nak beri ganjaran tanpa ada sempadan, tanpa ada pengkhususan yang khusus. Kerana itu sebagai tanda rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala, kasihnya Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka-mereka yang beramal soleh ini, terutama dalam ayat yang kita sedang bacakan ini, di mana mereka-mereka yang selalu ingat Allah, berzikir kepada Allah, Allah akan sediakan bukan saja keampunan kepada mereka-mereka di atas tiket manusia kita yang selalu buat salah, selalu tidak akan boleh lari daripada dosa, tetapi Allah sediakan ganjaran yang besar, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Maka besar tu besar mana? Tidak ada sempadan. Allah tidak khususkan sempadan-sempadannya, dan Allah Subhanahu Wa Taala berikan hanya untuk mereka-mereka yang banyak mengingati Allah Subhanahu Wa Taala serta banyak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tengok syarahnya di sini. Apakah maksudnya? Maksudnya daripada ayat ini, mereka-mereka yang berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan lisan, sama ada daripada lelaki dan perempuan. Dan ini adalah satu kedudukan yang terpuji buat mereka-mereka yang berzikir kepada Allah, yang ingat kepada Allah, sama ada lelaki ataupun perempuan. Dan orang-orang yang mengingati Allah dengan banyak ialah mereka yang
Tidak lekang hati mereka daripada mengingati Allah, ataupun lisan mereka, ataupun kedua-duanya sekali. Dan mereka membaca Al-Quran serta menyibukkan diri dengan ilmu-ilmu daripada Al-Quran. Jadi apa yang dimaksudkan? Mereka-mereka lelaki dan perempuan yang mengingati Allah Subhanahu wa taala di kalangan lelaki dan perempuan. Ini disyarahkan dalam kitab syarah ini daripada ayat wadh-dhakirin Allah katsiran wadh-dhakirat, ayat surah Al-Ahzab 35 tadi. Apakah yang dimaksudkan dengan mereka-mereka yang berzikir kepada Allah daripada kalangan lelaki dan perempuan? Maka dibahaskan di sini, dimaksudkan mereka yang mengingati Allah Subhanahu wa taala ini sama ada mereka itu berzikir dengan lisan, macam kita sebut tadi, baca doa, baca zikir-zikir daripada kita celik mata sampai kejap lagi kita nak tidur balik. Semua ada zikir-zikir dan doa-doa yang telah Allah Subhanahu wa taala ajar kepada kita dalam Al-Quran, ataupun yang telah Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita melalui hadis-hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun mereka yang tidak lekang dalam hati mereka mengingati Allah Subhanahu wa taala. Duduk saja ingat Allah, ingat Allah, Allah, Allah. Nak makan ingat Allah, nak tidur ingat Allah. Setiap perbuatan dia dalam hati dia tidak lekang hatinya ingat Allah, 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 Allah. Selalu ingat Allah. Memang seolah-olah dia mengikat hidup dia, mengikat hati dia di atas dunia ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lekang. Juga termasuk di dalam golongan mereka yang wadh-dhakirin Allah katsiran wadh-dhakirat. Mereka yang ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah dengan zikir dan ingatan yang banyak. Itu golongan yang kedua. Tadi yang pertama, mereka yang berzikir dengan lisan, dengan zikir-zikir doa, termasuk di dalam ayat dan mendapat ganjaran. Ya Allah nak beri pengampunan, Allah nak beri ganjaran sebanyak-banyaknya. Yang kedua disebut di sini ialah mereka yang dalam hatinya tidak lekang kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu ingat Allah dalam hatinya. Yang ketiga, yang berzikir dengan lisan semata-mata tanpa hati pun termasuk. Jangan ingat, oh kamu ni tak kira berzikir sebab kamu berzikir, tapi hati kamu tak ingat Allah. Pandai-pandai kita judge orang kan. Pandai-pandai kita cakap pula dia ni dalam hati tak ingat Allah. Tak boleh. Orang yang banyak berzikir kepada Allah, nak buat satu perkara, baca bismillah, baca doa dan sebagainya, perbuatan itu termasuk di dalam kalangan mereka-mereka yang mengingati Allah Subhanahu wa taala dengan ingatan yang banyak. Tadi kita cerita bagaimana Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat ini, ya Allah tidak khususkan apa jenis ganjaran yang Allah nak beri kan. Apa jenis ganjaran yang Allah nak beri? Allah tak khususkan. Allah kata, "A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima." Allah akan beri pengampunan banyak mana Allah nak beri, Allah tak khususkan. Dan Allah akan sediakan ganjaran yang sangat besar. Ganjaran besar macam mana, Allah tidak khususkan. Itu dari sudut ganjaran kita dah cerita. Dari sudut maghfirah kita dah cerita. Maka daripada sudut ganjaran yang kita cerita yang Allah Subhanahu wa taala nak sediakan tanpa sempadan itu, kita kena tengok juga. Amalan yang kita buat itu macam mana? Apakah perintah yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat ini? Allah sebut wadh-dhakirin Allah katsiran wadh-dhakirat. Allah sebut mereka-mereka di kalangan lelaki yang mengingati Allah dengan banyak. Maka di sini juga kita kena faham bahawasanya amount zikir yang Allah Subhanahu wa taala nak beri ganjaran pengampunan dan ganjaran yang sangat besar tadi itu, mestilah kita ni nak berzikir pun tidak ada hadnya. Tak boleh kita kata banyak itu, sebab banyak ini subjektif. Kadang-kadang ada orang tu dia rasa 10 pun dah banyak lah kan. Ada orang dia kata 20 tu dah banyak lah. Jadi terpulang macam mana amount yang banyak yang kita nak tafsirkan. Tetapi mestilah banyak itu sesuatu perkara yang kita rasa bukan
sesuatu yang cukup. Bukan sesuatu yang cukup. Maknanya contoh, kalau kita ditempatkan pada satu situasi, satu tempat kan. Kita ni terdampar pada satu pulau. Dalam satu pulau tu ada satu gua. Orang cakap dalam gua itu ada emas yang sebanyak-banyaknya. Kamu nak emas, silakan masuk ke dalam gua ini, lombonglah emas sebanyak-banyaknya. Kalau kita mendapat arahan seperti itu, agak-agak berapa kita ambil? Kita nak faham maksud banyak tu, berapa kita ambil agak-agak? Kita akan pergi lombong, tak ada had kan? Tak ada had. Sebab pada kita banyak itu selagi boleh dicapai tangan, selagi boleh kita masuk, tarik, ambil, selagi itu kita akan ambil. Jadi itu maksud banyak. Makanya bila kita mendengar ayat daripada surah Al-Ahzab ayat 35 ini, yang mendapat, yang Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan buat mereka-mereka yang berzikir kepada Allah, yang ingat kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya, maka kita kena faham satu, ganjaran yang Allah nak bagi kepada kita itu adalah tanpa sempadan, tanpa had, yang Allah Subhanahu Wa Taala tidak khususkan. Itu satu rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita untuk kita lebih banyak berzikir. Maka kita kena faham juga dari sudut zikir itu, kita kena berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyak ini berapa ustaz? Sebanyak-banyak ini tidak ada juga hadnya juga. Terpulang kepada kita sejauh mana kemampuan kita. Yang penting kita kena berzikir sebanyak-banyaknya. Kalau kita nak kejar kelebihan-kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di dalam ayat surah Al-Ahzab ayat 35 ini. Kena kejar. Banyak istighfar, misal katanya kan, kita nak minta ampun, astagfirullah. Berapa agak-agak kita rasa sepatutnya yang boleh kita nisbahkan sebagai banyak? Kalau kita rasa satu pun dah banyak ustaz, tak apalah. Kalau itu kadar keimanan kita, kadar kemampuan kita, kadar masa yang kita boleh peruntukkan untuk Allah ini dalam bab berzikir ni, kalau kata satu pun banyak, berzikir. Yang problem bila tak berzikir langsung. Kan? Oh ustaz, ni kita nak berzikir kena banyak. Saya ni satu je pun tak mampu ustaz. Lalah dia tak berzikir. Tak boleh begitu. Satu pun kalau rasa banyak, berzikir. Yang penting berzikir. Ini tak. Bila kita dengar, oh Masya Allah, kena zikir, kena itu, kena ini, tapi kita tak buat apa. Kita tak buat apa. Itu masalah. Masalah orang kita lah. Kan? Jadi, tuan-tuan dan puan rahmat Allah sekalian, banyak-banyak agalah berzikir kepada Allah, banyak-banyak ingat kepada Allah dengan ingatan yang banyak. Dengan ingatan yang banyak. Kemudian apa lagi yang disebut di sini, yang diklasifikasikan, yang boleh kita faham sebagai mereka-mereka ini adalah golongan yang Allah Subhanahu Wa Taala sediakan maghfirah, Allah Subhanahu Wa Taala sediakan keampunan, serta Allah Subhanahu Wa Taala sediakan ganjaran yang sangat besar yang disebut sebagai az-zakirin Allah waz-zakirat. Mereka-mereka yang mengingati Allah di kalangan lelaki dan perempuan. Tadi kita dah cerita mereka yang berzikir dengan lisan, mereka yang tidak lekang dah hatinya mengingati Allah, mereka yang berzikir dengan lisan ataupun dalam hati, ataupun kedua-duanya sekali. Yang seterusnya, yang termasuk juga di dalam mereka-mereka yang mengingati Allah ialah dengan membaca Al-Quran. Baca Al-Quran juga tergolong di dalam kalangan golongan mereka-mereka yang mengingati Allah. Mereka-mereka yang az-zakirin Allah kathiran waz-zakirat. Baca Quran. Orang kita, tuan-tuan dan puan rahmat Allah sekalian, baca Quran ini hanya setakat sekali khatam, buat majlis pulut kuning, sudah langsung tak pegang dah Quran. Ini masalah kita. Ini masalah orang kita. Beli Quran, belajar daripada kecil, belajar daripada Iqra, daripada Muqaddam, lepas habis Iqra, habis Muqaddam, masuk baca Quran kan. Baca Quran, sekali baca Quran sudah khatam, sudah tinggal. Lepas habis khatam tu buat majlis khatam Quran pulut kuning, langsung tak baca dah. Itu tak betul. Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepada kita untuk menjadi peneman kita, menjadi panduan kita,
Selain daripada hukum-hukumnya kita kena ikut, hukum-hukumnya kita kena beriman kepadanya. Mesti dibaca Quran ini dalam kehidupan kita untuk mendapat keberkatan, untuk mendapat ketenangan, untuk mendapat panduan. Baca Quran ini. Bukan setakat dia memandu kita pada atas dunia ini saja, tetapi Al-Quran ini juga dapat membantu kita, memandu kita di hari akhirat kelak. Orang yang paling banyak baca Quran lah yang akan menemani dia dalam kubur. Orang yang paling banyak baca Quran yang akan menjadi lawyer dia di depan Allah Subhanahu wa taala ketika mana dia diperhitungkan di mahkamah di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat esok-esok. Kita nak meninggal semua, kita semua ni akan meninggal. Kita semua ni akan mati. Berapa lama lagi je kita nak hidup? Kita tak tahu. Boleh jadi 5 tahun, boleh jadi 10 tahun lagi kita boleh hidup. Kemudian kita akan mati. Kita mati ni masuk dalam kubur esok. Siapa yang akan teman kita, tuan-tuan dan puan agak? Siapa? Harta? Tak ada. Harta tak akan boleh teman kita. Rumah pun tak boleh. Kenderaan kita, kereta kita tak boleh. Walaupun kita ni minta supaya harta-harta kita ni tanam bersama-sama dengan kita, walaupun kita buat begitu, harta-harta tersebut akan reput di dalam kubur. Tidak akan menjadi syafi'an, tidak akan menjadi penjamin kepada kita, peneman kepada kita untuk kita menghadapi alam akhirat, alam kubur kita, melainkan dengan amal soleh, melainkan dengan Quran. Maka Quran ini, tuan-tuan dan puan sekalian, jadikan sebagai sahabat peneman. Jangan tinggal. Kalau boleh, setlah dalam sehari kena baca Quran. Sama ada lepas subuh ke, lepas maghrib ke, kena berdamping dengan Quran sebanyak-banyaknya. Maka kita akan tergolong di dalam golongan mereka yang az-zakirin Allah waz-zakirat, yang Allah Subhanahu wa taala sediakan pengampunan, yang Allah Subhanahu wa taala sediakan ganjaran yang sangat besar, iaitu mereka-mereka yang berdamping, yang dekat dengan Al-Quran. Maka Al-Quran jangan tinggal. Dalam sehari, bacalah. Walaupun sehari semuka. Tetapkan sehari semuka ke, sehari 2 muka ke, terpulang. Masing-masing punya kemampuan. Jangan tinggal. Kalau boleh, tetapkan daripada hati kita. Tambah-tambah kita ni sekarang pada hari-hari yang paling terbaik, yang mana amalan soleh padanya lebih baik daripada jihad. Ada dalam hadis 10 Zulhijjah yang terawal lebih baik daripada malam Lailatul Qadar, lebih baik. Maka banyakkan membaca Al-Quran. Cuba target. Kita dah hari kedua Zulhijjah dah ni. Cuba target sampai 10 Zulhijjah nanti, sampai hari raya haji nanti, kita selain daripada amal soleh, kita puasa, sedekah dan sebagainya, cuba target kita supaya kita boleh habis khatam Quran, khatam baca Quran daripada 1 hingga 10 Zulhijjah. Kalau tak mampu, targetlah berapa pun, sejuzuk sehari ke, tak pun semuka sehari pun tak ada masalah. Yang penting jangan tak baca. Yang masalahnya tak baca. Tak baca tu masalah. Kan? Kemudian apa lagi? Siapa lagi kah yang tergolong di dalam golongan mereka yang az-zakirin Allah az-zakirat? Mereka-mereka yang mengingati Allah di kalangan lelaki dan perempuan. Ya Allah Subhanahu wa taala sediakan buat mereka ini keampunan dan ganjaran yang sangat besar, seperti mana yang disebut dalam ayat ini, iaitulah yang terakhir, mereka yang menyibukkan diri dengan ilmu yang diambil daripada Al-Quran. Ini juga tergolong di dalam golongan mereka yang disebut di dalam ayat ini, az-zakirin Allah waz-zakirat, mereka-mereka yang mengingati Allah di kalangan lelaki ataupun perempuan. Ini juga tergolong di dalam golongan dan mereka yang mendapat ganjaran yang Allah Subhanahu wa taala sediakan pengampunan serta ganjaran yang besar. Mereka yang sibukkan diri dengan ilmu. Alhamdulillah kita pagi ni boleh bersama-sama dalam live TikTok kuliah ni. Maka kita insya-Allah mudah-mudahan kita tergolong di dalam golongan mereka yang menyibukkan diri dengan ilmu. Ilmu-ilmu yang diambil daripada Al-Quran, ilmu yang diambil daripada Az-Zikr. Mudah-mudahan kita tergolong dalam kalangan golongan mereka yang menyibukkan diri dengan yang mengingati Allah Subhanahu wa taala dengan sebanyak-banyaknya, seperti mana yang disebut dalam ayat ini. Maka selain daripada kita berzikir dengan lisan, selain daripada kita ingat Allah Subhanahu wa taala dalam hati, selain daripada kita baca Quran, menuntut ilmu, terutama ilmu-ilmu syariah, ilmu-ilmu yang bersumberkan daripada Al-Quran juga,
tergolong di dalam golongan mereka-mereka yang az-zakirin Allah waz-zakirat, mereka-mereka yang sentiasa mengingati Allah dengan sangat banyak, serta di kalangan lelaki serta perempuan. Jadi itu golongan-golongan yang diiktiraf ataupun yang digolongkan sebagai mereka yang az-zakirin Allah waz-zakirat. Dan sama pensyarah kitab kita ni lagi, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man istayqadha min nawmihi wa ayqadha imra'atahu wa sallaya jami'an rak'atain kutiba min adh-dhakirin Allah kathiran wadh-dhakirat. Ni hadis riwayat Abu Daud dalam dan tarafnya sahih. Sahih Abu Daud. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi sebut man istayqadha, barang siapa yang membangunkan, barang siapa yang bangun daripada tidurnya, wa ayqadha imra'atuh, kemudian dia mengejutkan isterinya, wa sallaya jami'an rak'ataini, kemudian kedua-duanya bersolat 2 rakaat, maka kutiba minadh-dhakirin Allah kathiran wadh-dhakirat, maka dicatatkan ke atas keduanya sebagai mereka-mereka yang az-zakirin Allah kathiran wadh-dhakirat, seperti mana yang ada di dalam ayat surah Al-Ahzab ayat 35 yang kita baca tadi. Ini hadis. Dan hadis ini memberi penambahan kepada kita siapakah mereka-mereka yang tergolong di dalam golongan, di dalam kalangan mereka-mereka yang az-zakirin Allah kathiran wadh-dhakirat tu. Siapa? Jadi Nabi SAW sebut, man istayqadha min naumihi, barang siapa yang bangun daripada tidurnya awal pagi, kemudian dia mengejutkan pasangannya, dia mengejutkan isterinya, kemudian kedua-duanya solat kepada Allah di waktu malam, qiyamul lail 2 rakaat saja, maka cukup dengan 2 rakaat sahaja menyebabkan mereka itu tercatat sebagai salah satu amalan mereka itu di dalam golongan mereka yang az-zakirin Allah kathiran wadh-dhakirat, mereka yang mengingati Allah dengan banyak di kalangan lelaki dan perempuan. Jadi subhanallah, ini juga merupakan salah satu amalan, salah satu kerja, satu usaha yang kita boleh buat untuk mengejar kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Taala sediakan buat mereka-mereka yang mengingati Allah dengan ingatan yang sangat banyak. Bangun pagi-pagi kan, kita tengok bangun Allah baru pukul 4. Kadang-kadang kita tersedar pukul 4, pukul 5, awal lagi daripada subuh kan. Ketahuilah bila kita tersedar tu sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala sudah mengejutkan kita. Allah kejutkan kita, suruh kita untuk bangun solat. Maka jangan kita tidur pula. Jangan. Bangun, ambil wuduk, semayanglah. Sekurang-kurangnya. Kalau rasa ngantuk nak tidur lepas tu, tak apa tidur. Yang penting bila dah bangun itu, jangan sambung tidur balik, melainkan kita solat kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada waktu yang paling afdal, waktu yang paling mustajab doa. Kita mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita dah bangun itu, kejutkan isteri-isteri kita, kejutkan suami-suami kita, dan semayanglah 2 rakaat secara bersama-sama. InsyaAllah amalan itu juga kata Nabi SAW termasuk daripada kalangan mereka-mereka yang mengingati Allah di kalangan lelaki dan perempuan yang sangat banyak. Begitu juga dengan mereka manusia-manusia yang sentiasa mengamalkan zikir-zikir yang diajar oleh Nabi SAW siang dan malam, dan pada waktu-waktu dan keadaan-keadaan yang berbeza, sama ada siang dan malam, maka mereka juga termasuk di kalangan mereka-mereka yang mengingati Allah dengan sangat banyak. Ini juga zikir-zikir dengan melalui lisan, sama seperti mana yang kita sebut. Mereka yang zikir melalui lisan, mereka yang zikir melalui hati, mereka yang ingat Allah Subhanahu Wa Taala menghayati kehidupan mereka ini tidak akan lari daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua itu adalah ciri-ciri mereka-mereka yang tergolong di dalam golongan yang Allah Subhanahu Wa Taala labelkan, yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut sebagai az-zakirin Allah kathiran wadh-dhakirat, mereka-mereka yang ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala di kalangan lelaki dan di kalangan perempuan. Maka
pengajaran yang kita boleh dapat pada pagi ini, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, saya rasa cukuplah setakat itu pada ayat yang ketiga yang membahaskan berkenaan dengan kelebihan zikir ini. Marilah kita sama-sama berusaha beramal selepas daripada hari ini. Kita belajar bagaimana nak menjadi orang-orang yang az-zakirin Allah kathiran waz-zakirat, mereka-mereka yang mengingati Allah Subhanahu Wa Taala dengan sangat banyak, dan di kalangan lelaki ataupun di kalangan perempuan. Kita belajar macam mana caranya, iaitu dengan kita sentiasa dalam hati kita tidak lekang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka yang selalu mulutnya, lisannya, hatinya berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berzikir dengan zikir-zikir yang ma'thur, doa-doa yang ma'thur, doa-doa yang diajar oleh Nabi SAW, berzikir. Kemudian apa lagi? Yang ketiganya, mereka-mereka yang membaca Al-Quran, mereka-mereka yang menyibukkan diri dengan ilmu-ilmu yang bersumberkan daripada Al-Quran. Maka semua ini kita dah belajar. Semua ini adalah ciri-ciri ataupun sikap mereka-mereka yang Allah Subhanahu Wa Taala gelarkan sebagai az-zakirina waz-zakirat, mereka yang ingat kepada Allah di kalangan lelaki dan mereka yang ingat Allah di kalangan perempuan. Makanya marilah kita berusaha untuk menjadi dan menggolongkan diri kita di dalam golongan tersebut, kerana ganjarannya sangat besar. Kita mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, serta kita dijanjikan dengan ganjaran yang sangat besar. Ya Allah tidak spesifikkan apa ganjarannya, tetapi ia adalah sesuatu yang sangat besar. Janji Allah, mereka-mereka yang selalu ingat Allah, selalu berzikir pada Allah dengan sangat banyak ini, Allah akan berikan keampunan dan ganjaran yang sangat besar. Itu janji Allah Subhanahu Wa Taala. Maka saya menyeru kepada diri saya dan tuan-tuan semua, kawan-kawan, sahabat-sahabat sekalian yang bersama-sama pada live pagi ini, marilah kita sama-sama mengejar kelebihan zikir yang ketiga yang kita bahaskan pada pagi ini untuk menjadi di kalangan mereka yang Allah Subhanahu Wa Taala tawarkan ganjaran pengampunan dan ganjaran yang sangat besar buat mereka-mereka yang mengingati Allah dengan sangat banyak, dengan cara macam mana? Cara-cara yang kita dah bahaskan sebentar tadi, dengan tak lupa juga dengan amalan-amalan seperti mana bangun malam, solat 2 rakaat dan sebagainya. Wallahu ta'ala alam. Saya rasa cukuplah setakat itu, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian. InsyaAllah esok kita sambung pada ayat yang keempat dalam membahaskan kelebihan zikir ini, dan mudah-mudahan perkongsian yang kita dapat pada pagi ini dapat kita sama-sama amalkan, dan mudah-mudahan kita ini semua Allah memberi kita taufik dan kekuatan untuk kita menjadi di kalangan mereka yang az-zakirin Allah kathiran waz-zakirat, mereka-mereka yang mengingati Allah di kalangan lelaki dan perempuan yang sangat banyak, insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman واحشرنا بالإيمان وادخلنا الجنة مع الإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواه. اللهم إنك تعلم اللهم إن الضحى ضحاؤك والبهاء بهاؤك والجمال جمالك والقوة قوتك والعصمة عصمتك والقدرة قدرتك. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان بعيدا فقربه وإن كان حراما فطهره وإن كان بعيدا فقربه.
وإن كان حراما فطهره وإن كان معسرا فيسره بحق ضحائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك آتنا ما أتيت من عبادك الصالحين آتنا ما أتيت من عبادك الصالحين آتنا ما أتيت من عبادك الصالحين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. Terima kasih pada yang join pada pagi ini. InsyaAllah esok kalau tak ada apa-apa halangan kita jumpa pada live lah. Saya insyaAllah akan bersiaran setiap pagi live di dalam TikTok ini, di dalam page saya ini. Assalamualaikum daripada Hantuslah. Assalamualaikum warahmatullahi. InsyaAllah jumpa lagi tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat sekalian, ibu ayah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah jumpa lagi.